jihad dakwah, jihad ekonomi, jihad politik, jihad pendidikan, jihad buat baik. Makna apa jihad? Jihad ni makna bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Atau berjuang dan niat untuk berjihad. Kita di Malaysia ni, hak berjihadnya, kita ikut kadar lah. Saya mungkin 5% je. Saya berjihad dakwah ni. Orang ni 5%, orang ni gagah sikit 10, orang ni 20. Kerajaan pun berjihad juga. Berjihad melalui sistem kerajaan. Antaranya dia atau cikgu-cikgu di sekolah-sekolah. Dulu saya tak nampak tu jihad. Jihad dulu kita nampak saya malam-malam duduk kuliah, duduk ceramah ni. Rupanya kerajaan juga berjihad. Zaman Nabi, kerajaan berjihad. Rakyat juga berjihad. Dah hari ni super lah. Dah ya jihad lagu mana? Dah ya dak perang dengan Thailand. Malaysia dak perang dengan Thailand. Dak perang dengan Singapura. Dak perang dengan Indonesia. Dak perang dengan China. Dah dak perang bagus lah. Baiklah dak perang. Islam ni rahmah. Islam ni baik. Islam ini perang mempertahankan diri. Dah kerajaan buat apa lah? Susah payah usaha orang nak pergi Mekah, dia buat tabung haji. Itu jihad dia. Anak-anak kita duduk belajar. Dia atau cikgu-cikgu, dia latih cikgu-cikgu. Asatiza, ustaz-ustaz atau ke sekolah-sekolah dia bayar gaji. Itu adalah jihad dia. Itu jihad dia. Dia buat pejabat-pejabat agama. Dia buat bank-bank Islam. Dia buat universiti Islam. Dia beri bantuan sekolah-sekolah agama. Sekolah rakyat. Dah macam-macam lah. Sehingga kita rasa maknanya selesa maknanya untuk beribadat, untuk berdakwah, bercakap agama. Kitab-kitab tidak dibakar. Masjid tidak dibakar. Kitab tidak dibakar. Banyak kitab-kitab. Quran tidak dibakar. Dicetak pula. Maknanya. Jadi ini alhamdulillah bukan mudah. Orang Iraq hari ni tak boleh rasa macam kita di Malaysia. Kita Allah tak puas hati. Hamba tak puas hati ni kerajaan awak ada ni. Memang ada tak puas hati. Saya pun tak puas hati. Puas hati ni dalam syurga tu.